Shalom jemaat yang dikasihi, hari ini merupakan hari Prapaskah yang ke-27. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Tuhan yang dipetik daripada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 19. Tajuk besar bagi pembacaan pada hari ini ialah Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panggilan Raja Aram, adalah seorang terhormat di hadapan tuannya dan amat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Walaupun dia seorang pahlawan yang gagah, dia menderita penyakit kulit tenat. Pernah orang Aram menawan seorang anak perempuan dari negeri Israel sewaktu menyerbu mereka. Dia menjadi pelayan isteri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, seandainya tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, tentulah Nabi itu dapat menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Naaman pun pergi, memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Raja Aram menjawab, baik, pergilah dan aku akan mengirim sepucuk surat kepada Raja Israel. Naaman pun pergi seraya membawa 10 talenta perak dan 6,000 shikal emas dan 10 helai pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbaca begini, tak kalau surat ini sampai kepadamu, maklumlah bahawa aku menghantar Naaman, pegawaiku, supaya engkau boleh menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Apabila Raja Israel membaca surat itu, dirobeklah pakaian dia sambil berkata, adakah aku ini Allah, dapat mematikan atau menghidupkan? Sehingga dia mengutus pesan untuk menyembuhkan orangnya dari penyakit kulit tenat. Fikir-fikir sahaja dan lihatlah, bukankah dia mencari gaduh dengan aku? Segera selepas didengar Elisa, abdi Allah itu, bahawa Raja Israel merobekkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja yang berbunyi, mengapakah tuanku merobekkan pakaian tuanku? Biarlah dia datang kepada aku sekarang, supaya dia tahu ada seorang Nabi berada di Israel. Kemudian, Naaman datang dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dengan mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih semula. Engkau akan ditahirkan. Namun, Naaman marah dan pergi sambil berkata, sungguh aku duga sekurang-kurangnya dia akan keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu melambai-lambaikan tangannya di atas penyakit itu dan menyembuhkan penyakit kulitku. Bukankah Abana dan Papa, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Dia pun berpaling dan pergi dengan naik darah. Tetapi pegawai-pegawainya mendekatinya seraya berkata kepadanya, Tuan, walaupun Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, sudikah Tuan melakukannya? Adakah dia berkata kepada kamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir? Dia pun merendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan kata-kata abdi Allah itu. Tubuhnya dipulihkan seperti seorang anak kecil dan tahirlah dia. Kemudian dia kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu dan berdiri di depan Elisa sambil berkata, sekarang aku tahu bahawa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Oleh itu, tolonglah terima pemberian daripada hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa pun. Sekalipun Naaman merayunya untuk menerima sesuatu itu, dia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Semoganya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Apabila tuanku masuk ke kuil rimau untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimau itu, semoganya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal itu. Maka Elisa berkata kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Engkau muncul di tempat kerja atau sekolah, berkebolehan dan dihormati, tetapi di dalam dirimu tidak utuh. Engkau membawa perjuangan peribadi, luka yang belum sembuh, rasa tidak selamat yang mendalam, rasa malu yang tersembunyi. Nama seorang parlimen tentera juga muncul di tempat kerja, berkebolehan dan dihormati, tetapi dia tidak utuh. Dia membawa perjuangan peribadi iaitu rasa malu kusta. Dalam usaha mencari penawar, dia pergi berjumpa Elisa. Elisa mengutus seorang utusan untuk memberitahu Naaman, "Pergilah mandilah 7 kali di sungai Yordan." Naaman menjadi marah, tersinggung kerana Elisa tidak datang sendiri untuk menemuinya, dan dia terpaksa pergi dan mandi di sungai berlumpur di Israel. Walau bagaimanapun, Naaman kemudian berbalik, taat dan sembuh. Kemudian dia mengenali satu-satunya Tuhan Israel yang sejati. Adakah anda ingin disembuhkan? Di kayu salib bukan sahaja dosa-dosa kita diampuni, tetapi Yesus juga membuka jalan untuk penyembuhan menuju kesempurnaan. Melalui luka-lukanya kita telah disembuhkan, tetapi disembuhkan dari utuh kita perlu percaya Yesus boleh menyembuhkan kita, meminta penyembuhan daripada Yesus dan mematuhi Yesus dalam apa-apa sahaja dan yang dia minta kita lakukan. Maka kita akan benar-benar tahu bahawa Yesus adalah Tuhan. Marilah merenungkan sejenak. Pada masa ini, apakah perjuangan yang anda hadapi? Adakah anda percaya Yesus boleh menyembuhkan anda? Adakah anda akan meminta penyembuhan daripadanya? Adakah anda juga akan memintanya untuk memberitahu anda apa yang dia seru anda lakukan untuk disembuhkan dan utuh? Kemudian, adakah anda akan taat dalam iman? Mari kita berdoa kepada Tuhan dan tunduk kepala. Yesus, aku ingin disembuhkan dan utuh. Tolong tunjukkan kepadaku apa yang perlu aku lakukan untuk disembuhkan dan utuh. Bantulah aku untuk taat kepadamu. Amin.